Syurga sikit, ke mana kali ni? Okey, kali ni kita nak bawa family lari sikit dari bandar. Cari tempat sunyi tenang dan jumpa satu spot dekat Negeri Sembilan. Saja hari tu scroll cari tempat spot healing mana nak bawa family ni. Lepas tu jumpalah tempat ni, Eco Retreat di Liring Bukit di Negeri Sembilan. Tempat yang tenang, jauh sikit daripada bandar. Jalan tak jauh pun, tapi rasa macam masuk dunia lain. Daripada bunyi bising bandar, bunyi kereta, bunyi motor semua, terus tukar kepada bunyi angin, bunyi burung. Sunyi tempat ni. Jalanan lebih kurang 4 jam daripada Johor Bahru dan akhirnya kita sampai di Cabins E-Cottage. Ni pintu gerbang dia. Masuk je kawasan ni, kita pun boleh nampak kawasan lereng bukit dengan kawasan permukaan bumi yang berbukit. Mula masa sampai tu, kita orang decide nak ambil kabin yang atas kali ni, yang kat sini. Tapi masa scroll tu, Wafiq nampak ada satu kabin yang dekat bawah, dekat sebelah swimming pool. Ada view lagi cantik. So, kita orang decide untuk tukar ke kabin yang bawah. Sampai kat kabin, kita pun buatlah kabin tu sikit. Ni kabin dia, sesuai untuk bawa keluarga. Ada 2 tempat ruang untuk tidur. Ada 2 katil sebelah kanan tadi tu. Lepas tu ada lagi satu tilik dekat sebelah kiri. Jadi kalau kau bawa family, adalah ruang yang selesa untuk tidur. Ada ruang masak juga, cukup lengkap dengan dapur, ada pinggan, cawan semua. Ini dia punya balcony. Keluar daripada balcony ni, korang boleh tengok view lereng bukit yang sangat cantik. Buka je pintu nak ke balcony ni, korang boleh dengar bunyi alam. Memang tenang. Yang ni ruang tidur satu lagi. Kalau family korang ramai, ada ruang lah untuk korang tidur. Tak dapat nak review detail sebab anak dah sibuk nak pergi swimming pool. Ni tangga masuk pergi ke kabin kita orang. Tu nampak ada kolam ikan. Suasana yang hijau dan mendamaikan. Saya. Ni infinity pool dia, lereng bukit. Menarik, babe. Tanya dia. Semua dalam. Betul-betul. Kalau korang tak mandi swimming pool pun, semata-mata nak layan anak, dekat sini ada tempat untuk korang lepak. Ada tempat barbecue, ada tempat makan, tempat relax, tempat minum kopi. Ada apa? Oh, tak apa. Cepat. Dia makan lagi.
Masa ni senja, lebih kurang pukul 7.20 petang. So ni suasana senja dekat dalam kabin kita. Bunyi alam makin kuat kat luar ni. Lepas maghrib kita keluar, kita nak ambil vibe malam kat sini. Tempat dia memang sunyi, memang tak ada orang. Dekat atas tu macam ada chalet ke, resident ke. Nampak terang, nampak meriah jugalah. Rupanya kabin kita orang duduk ni cuma ada 2 kabin je malam ni yang ada duduk. Ada satu pasangan daripada Australia duduk kat sini dah malam yang kedua kalau tak silap. Dia duduk dekat kabin yang first yang kita orang nak ambil awal tadi. Dekat sebelah hujung dekat tempat parking kereta tadi. Lepas tu kita orang pula ambil kat sebelah hujung sana. Memang jauh lah. So inilah vibe malam kita orang bertiga je. Kakak tak ada dekat asrama. So ni dia. Itu dah yes. Dah yes. Dah green colour. Yang green colour. Sini. Dah sampai. Sini. Beri tunjuk dekat ni. Swimming pool. Tunjuk sampul. Dah, jom. Sampul. Swimming pool. Dah Dah, jom. green colour. Kita pun tak tahu nak buat apa kat sini sebab malam tak ada apa. Aku pun dah penat tadi drive daripada JB sampai ke sini lebih kurang dalam 5 jam. Kita orang decide nak balik kabin, nak tidur lah, nak rehat, nak bangun awal untuk besok pagi subuh. Memang awal kita orang tidur, pukul 9 dah lena dah semua. Sedar-sedar dah pagi je. Betul ke masa ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam. Apa? Dah, stop. Matikan. Putih. Putih. Good morning. Suasana lepas subuh yang indah dan damai. Dengar bunyi burung tu memang mendamaikan. Sejuklah pagi kan sebab banyak pokok kat sini. Korang yang sukakan ketenangan tu, minum kopi kat sini memang tenang. Bangun-bangun tidur, Ibad ajak main swimming pool. Biasalah favourite anak-anak pantang nampak swimming pool dekat hotel, kat chalet. Itulah memang tempat tumpuan diorang.
Ya tengok. Tak lah. Cantik lah fish tu. Cantik. Cantik apa? Fish. Dah? Oh. What? Fish ni cantik lah. Cantik apa? Cantik. Cantik dek. Oh. Wait. Ekor dia panjang. Cuba. Cuba pula. Cuba. Cantik kan? Cantik. Jom. Tengok ni. Small. Tengok ni apa? Small one. Small. Small one. Dah jom. Dekat dengan cabin Eco Cottage ni ada satu sungai tau. Dia macam ada air terjun sikit. Gunung Berembun. Sungai Pinang, Sungai Kampung Kolam Air. Kebetulan ada dekat sini, kita orang pun keluarlah daripada kawasan cabin Eco Cottage ni nak tengok sungai ataupun air terjun kat situ. Jamur. Dia nampak dia sini. Jadi. Ni sungai dia. Tada. Itu apa? Hah? Adalah kat bawah tu. Masa kita orang sampai ni, ada satu family juga datang nak explore tempat ni. Tempat dia best, tapi kita orang tertinggal kopi. Kalau ada kopi sini seronok. Baik, tengok ni. Bye-bye. Bye. Bye. Dude. Oh, tak ada. Wow. Wah, ada dragonfly. Itu dragonfly. Wow. Lepak setengah jam kat sini, kita orang balik ke kabin. Sambung layan Ibat, main swimming pool dekat kabin. Lepas tu kita get ready untuk check out. Sebelum check out, kita explore kawasan ni, tengok apa yang ada. Untuk next trip mungkin kita nak bawa family, nak barbecue, lepak malam kat sini santai. Rasa kalau cuti sekolah ni penuh ni tempat ni. So kalau nak pergi luar cuti sekolah, rasanya boleh tenang dan damai macam ini. Selain daripada poolside, ada tempat satu lagi untuk barbecue dekat sebelah liring yang sini. Ada view bukit cantik juga. Sini boleh ramai lagi sikit. Tempat selesa, angin pun sedap. Ada buai. Kalau ramai boleh bawa kat sini lah.
So okay, nama pun Short Escape kan. Pengalaman satu malam dekat Negeri Sembilan, dekat Cabin Sea Cottage ni. So kita pun nak check out, nak balik JB. Ada lagi 5 jam perjalanan ke JB. So inilah dia. Okay, terima kasih sebab menonton. Nantikan episod seterusnya. Ke mana kita Short Escape.